Selain dari Khairul Amin, Cik Nom, aku juga suka tengok Kak Zaidah ni masak-masak. And aku baru tahu Kak Zaidah ni ada bawa keluar kek buah. Kek kukus buah campuran. Dia ada dua saiz tau. Satu 300 gram, 2 kali 7. Dengan yang aku ambil ni 1 kilo 7 kali 7. Kek buah ni kalau nak yang sedap, dia wajib berat. Bila berat, dalam dia mesti moist. Oh, bau dia bau bateri. Sedapnya, tak sabar nak potong. Buah-buahan dia banyak lah. Aku close up dekat hampa nampak tak? Inilah dia kek buah Kak Zaidah. Nampak moist kan? Bau dia pun sedap. Tok. Rasa dia punya rempah. Dia punya buah tak kedekut apa tahu tak? Gigit je dapat buah. Gigit je dapat buah. Hampa tengok Tu. Penuh dengan buah.